Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Antara kepercayaan yang penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Maka Allah itu bukan jisim, dan juga dia tidak disifatkan dengan sifat-sifat jisim seperti bersaiz, berukuran, berbentuk, berwarna dan beranggota badan. Maka akidah umat Islam adalah Allah ada tanpa bertempat, kerana bertempat adalah salah satu daripada sifat makhluk dan juga sifat jisim. 4 dalil yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'. Surah Asy-Syura ayat 11. Mafhumnya, Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dalil kedua pula adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh, yang bermaksud Allah Ta'ala telah ada pada azal dan tiada sesuatu pun yang ada pada azal melainkan Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibn Jarud dan Al-Baihaqi. Dalil seterusnya adalah dari ijma' para ulama', iaitu kesepakatan ulama' mujtahidun. Dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Para ulama' mujtahidun telah bersepakat bahawa Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tidak berlalu atasnya masa. Dalil seterusnya adalah daripada dalil akal, iaitu sebagaimana sah pada akal, iaitu akal dapat menerima bahawa Allah Ta'ala telah ada tanpa tempat sebelum dia menjadikan tempat, maka akal juga dapat menerima Allah Ta'ala ada tanpa bertempat setelah dia menjadikan tempat, kerana Allah Ta'ala tidak berubah. Sesungguhnya perubahan adalah sifat makhluk. Berkata ulama', at-taghayyur dalilul huduth. Perubahan adalah sebesar-besar sifat makhluk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.